Alright, doktor. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini hari Jumaat 1 hari bulan Julai 2020, saya Raja Ahmad Shalabi bin Raja Hassan dari Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris akan mewawancara yang berbahagia Datuk Wazata Zain, bekas alumni Suluh Budiman. Apa khabar, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat. Ya, Datuk sekarang tinggal di mana ya? Ya? Datuk sekarang tinggal di mana? Tak clear lah. Tinggal di mana tinggal? Saya tinggal di Rawang, Taman Pelangi Rawang. Okey. Datuk bersama dengan keluarga, berapa orang adik, anak dan isteri? Berseorangan dalam rumah ni. Bersaurangan. Datuk sekarang sedang buat apa ya? Tidak ada apa, biasa je. Hanya buat perkara biasa, duduk di rumah. Sambunglah baki-baki hidup ni. Saya difahamkan Datuk adalah lepasan daripada SITC ya, yang sekarang ini telah menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau dahulu SITC yang ditubuhkan pada 1922, kemudian tu diubah nama kepada MPSI atau Maktab Perguruan Sultan Idris. Kemudiannya ditukar kepada IPSI dan pada tahun 1997 telah digubal satu undang-undang baru, diwartakan menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi bilakah Datuk menuntut di SITC? Saya mula mendaftar situ tahun 1960. 1960 di zaman, kalau kita panggil sekarang ni di zaman MPSI lah, Maktab Perguruan Sultan Idris. MPSI ya. Sebab selepas merdeka SITC dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris. Jadi apakah dalam masa berapa lama cikgu ataupun Datuk menuntut di SITC, di MPSI? Kos saya, pasal kita first batch tu, jadi 2 tahun dan 1 tahun praktikal. Orang yang masuk tahun 61, dia 2 tahun je. Yang ada adalah, yang ada SPM, yang ada SPM, yang ada MCE. Kumpulan saya Cambridge School Certificate. Ada 29 orang. Dalam satu kelas 29 orang. Dalam satu kelas ada 29 orang lah. Lebih kurang lah. Masa itu sijil Cambridge Certificate, apa yang cikgu maksudkan tadi? Kita masa itu kita full course sekolah menengah bahasa Inggeris. Saya di high school Kelang. Daripada form 1 sampai TPN 5 dan 6 bahasa pengantar English. Jadi nak ambil peperiksaan senior Cambridge tu, dia mesti ada oral English dulu. Kalau tak lulus oral English, tak boleh duduk peperiksaan sepenuhnya. Kena repeat tahun depan. Punya siksanya. Orang Melayu tak ramai masa tu. Macam saya tahun 59 tu, ada 2 orang aja Melayu dalam form 5A. Pure science class. 2 orang aja Melayu. Yang lain tu semua Cina. India 2 orang. Melayu 2 orang. Lain tu Cina. Itulah mula. Seksa jugalah. Kena ada dengan
Kita duduk kampung, mana ada tuition semua, tak ada. So struggle lah. Masa tu Cambridge certificate tu setelah masuk MPSI ke? Ataupun melalui Cambridge certificate tu masuk MPSI? Dah lulus Cambridge certificate baru interview masuk MPSI. Nak masuk, berarti tidak mengambil peperiksaan yang dikhaskan untuk memasuki MPSI pada waktu tu? Tak ada. Tunggu masuk je. Guna Cambridge certificate itulah? Ya. Apa selama berada di MPSI itu, apa aktiviti-aktiviti cikgu? Oi, banyak lah. Tapi mana yang ingat dia lah ya? Nak cerita pada mula masuk ke macam mana ke? Atau... Sejak dari mula masuk. Okey. Lepas saya masuk tahun 1960. Ya. Adalah kemudian ada 29 orang. 29 orang ni Cambridge School Certificate dengan MCE, Malaysian Certificate. Malaysian Certificate ni dia tak ambil bahasa Inggeris. Tapi dia sekarang ni kira macam form 5 jugalah. SPM juga. MCE, dia tak ambil bahasa Inggeris. Kalau dia ambil bahasa Inggeris pun, kalau fail pun tak ada masalah. Tapi senior school certificate ni 100% bahasa Inggeris. Sainsnya, biology, chemistry, English literature, semua dalam bahasa Inggeris. Itu aja bezanya. Jadi bila interview, yang itu interview di bangunan Sulaiman Kuala Lumpur, yang itu pengetua masa itu Mak Zain Rashid. Kalau tengok dalam sejarah adalah Mak Zain Rashid. Dia datang, saya masuk, saya tengok ada 3 orang. Amboi macam nak kena hukum gantung pula. 3 pula nak tanya ni. Muka serius. Tapi kalau datang education department, serius, saya pun kira lah. Ini serius, tengok dah apa dia soal. Saya fikir dah sendiri. Soal biasa lah. Macam mana ni sekolah apa ni, bahasa Inggeris macam mana apa ni. Biasalah soalan biasa antara pegawai dengan student yang nak dipilih kan. Dia tengok saya punya file, dia tengok saya punya testimoni daripada guru besar. Game-game yang semain, itu yang dia mungkin saya dipilih tu. Tapi masa itu, selain pada MPSI ni, ada kolej-kolej lain day training center pun buka juga. Rupanya saya dipahamkan dalam 3 pegawai yang menyoal jawab saya tu, satu daripada SIT, daripada MPSI, Mak Zain lah. Yang lain tu wakil DTC, Day Training Center. Yang sekolah di Pekan, di Kuala Lumpur, dia apa. Tapi dia orang tak ada asrama lah. Itu Day Training Center. Jadi agak saya itulah, ni Tuan Mak Zain Rashid ni yang pilih saya kot. Itu lah sebagai SITC tu. Seorang lagi wakil siapa dah tu? Ya? Seorang lagi wakil? Saya tak kenal. Tapi dia memilih lah mana yang satu masuk, masa itulah dia yang pilih. Agaknya dia bagi-bagilah kau nak mana. Jadi Zain ni, dia pilih. Cikgu Mak Zain Rashid ni adalah pengetua MPSI pada waktu itu. Saya ingat Zain ni dia mungkin dia pilih saya satu pasal bahasa Inggeris lah kot. Kedua mungkin aktiviti saya sukan rugby lah, bola lah, badminton lah, bersilat lah. Kemudian muzik juga. Jadi tu agak dia kata ini berguna kot dekat asrama, dekat anu ni. Kan? Dekat college. Cuma pergi je lah. Cikgu dimasukkan di asrama mana? Rumah F. Rumah F bersama dengan Profesor Dr. A. Wahab Ali. Itu satu batch tu.
Profesor Dr. Iwan. Saya tak tahu hari tu dia dengannya dia ada sakit buah pinggang. Saya tak dapat kontak maklum dah tua-tua ni kan. Ya, ya. Iwan Ali. Yang tu saya ingat. Kan ramai lagi dah. Afandi Johor. Budak Kelantan, Ismail. Ramai. Viewer betul lah. Sama pasal katil tu macam hospital kan. Sebelah macam belah. Dom lah, dom. Betul. Dom. Almari baju tengah-tengah. Pakaian seragam pada waktu itu macam mana? Apa dia? Tak dengar lah. Pakaian seragam. Bukan biasa, free view. Tapi ada necktie lah. Ada necktie. Tapi masa hari kami pakai necktie lah macam biasa kan. Kira rasmi punya lecture kan. Jadi geng-geng Wahab Ali ni, diorang ni 5 tahun dalam mana tahu? MPSI, dia 5 tahun. Lepas sekolah Melayu, dia duduk situ, ambil LCE. Kemudian sambung belajar. Lepas sambung belajar tu dah jadi guru, baru dia ambil SPM, ambil graduate apa semua macam tu. Tapi Wahab Ali, Datuk Ahmad Kamal, Kemala. Kemala adalah negara. Sastrawan negara. Yes, sastrawan negara. Dia tu Kemala tu, dia asasi je rumah lain. Tapi saya dengan Wahab Ali, rumah F. Diorang B pula tu, sama. And then Kemala ni, bersama selepas jadi guru, kami posting ke Tanjung Karang. Dan itu nama kampung tu Tiram Buruh. Jadi sama dengan Kamal. Jadi kami duduk rumah kuartus kerajaan, RM25 sebulan. Jadi seorang RM12.5 lah bayar. Sonok masa tu. Jadi kita balik-balik ni. Kalau soal raja ni, nak tanya pasal masa di MPSI. Yeah. MPSI. Cikgu bermain sukan ke dekat MPSI? Sukan. Sukan apa? Mewakili. Okey, di MPSI tak banyak. Tak ada banyak saya. Tapi masa sekolah saya banyak sangat. Masa sekolah saya main rugby, gimnastik, badminton, silat, bola. Tapi masa tu MPSI banyak yang budak besar-besar, semua tim semua dah ada kan. Kita duduk tepi je lah. Saya badan saya kecil masa tu. Yeah. 115 ke 120 pound badan saya masa masuk. Saya kurus, kecil, halus. Tapi di masa sekolah memang saya ganas lah. Macam-macam main. Gimnastik dengan hapunya. Tapi di sana kita tengok je lawan main kan. Subjek apa yang cikgu belajar? Di mana? MPSI tu. Saya ingat standard lah. Child psychology kan. Methodology, method of teaching. Standard sama. Penyampaian bahasa Inggeris. Itu kami ada guru khas, Cikgu Ramli ke apa? Pensyarah tu, Cikgu Ramli. Dia pantau kami punya pemantau penyampaian bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Masa kami masuk sampai tu, saya dengan kawan-kawan saya yang ada Cambridge Certificate organize kelas bahasa Inggeris percuma. Kelas bahasa Inggeris percuma untuk semua tu. Untuk murid lain? Untuk rakan-rakan yang lain? Percuma. Pasal mostly macam geng-geng Datuk Profesor Wahab Ali semua jangan daripada sekolah Melayu, 3-5 sekolah Melayu. Datang pada Melaka, Kelantan, Terengganu. Jadi bahasa Inggeris memanglah. Jadi bila kami buat tu, mula buat satu kelas tak muat. Buat 2 kelas. Ada juga yang tak ada tu. Yang tak ada tu dia tak mau datang lah. Tak tahu apa sebab kita tahu. Kita pun tak ada paksa kan. Kita dah tua, dah ambil SPM, dah ambil SC kan. Kita dah fikir tu kan. Semua yang datang kita ada lah. Termasuk Wahab Ali ni. Wahab Ali pun masuk kelas bahasa Inggeris kami yang percuma tu.
Allah, mula-mula tu pronunciation nak ajar pronunciation. Jadi kita kena perkenakan diphthong lah, vowels lah, apalah. Cuma sebut tu. Kalau tidak dia cakap macam biasalah cakap bahasa Inggeris. Kita kena betul-betul akan punya pronunciation tu. Jadi di situ itu yang banyak dapat balik kawan dengan ni. Kumpulan ni, kalau kumpulan ni je saya ingat pasal inferior ke apa ke yang jauh-jauh dengan kami. Kami nak rapat pun tak apa. Tapi badan dia besar-besar bukannya sama besar badan tak ada. Dan badan dia besar-besar kan. Orang kampung datang situ makan bagus semua dekat asset ada betul dekat opsi tu ada betul dekat apa college tu. Jadi dia badan besar-besar. Dia dah ada bahasa Inggeris tu dalam masa 2-3 bulan. Dah kawan semua macam biasa lah. Jadi kita pun kena kontrol lah. Jangan nak over sangat kan. Yang cakap kalau dia cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Melayu. Kita pantang kalau dia cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Inggeris. Masa dulu lah kan. Masing-masing belum matang lagi kan. Lama-lama okey insyaAllah. Masih berhubung dengan kawan-kawan yang dahulu? Ada sedikit lah. Dan Kemala dulu pun dah. Datuk Kemala ni masa dia baru dapat sastrawan negara. Kemudian Wahab Ali tak dapat. Wahab Ali dia ada problem kan. Isteri dia pun dah meninggal. Yang rapat-rapat tu lah. Yang kawan yang lama-lama tu semua kalau jumpa pun ada kawan sampai ke dalam WhatsApp dah meninggal lah apalah. Banyak ni kawan-kawan saya yang sebaya dengan saya dah meninggal. Banyak. Tak macam mana saya Allah Ta'ala bagi 82 tahun lagi. Boleh cakap dengan raja lagi. Boleh cakap dengan kan. Najar lagi. Ini semua rahmat Allah Ta'ala lah yang saya dapat. Alhamdulillah. Cikgu ada masuk perpustakaan? Macam mana? Guna perpustakaan tak? Saya daripada sekolah memang ahli perpustakaan di Kelang. Di MPSI? Saya masuk perpustakaan tapi tak ada jadi ahli lah. Masa tu perpustakaan dekat mana? Itu daripada bangunan ibu bangunan sampai ke kantin sebelah kanan. Oh, bangunan kecil je. Bangunan kantin tu? Ataupun bangunan kecil yang dirasmikan oleh K. Johari tu? Bangunan kecil daripada main building tu, daripada dewan tu nak pergi ke dewan makan. Ada bangunan kecil sebelah kanan. Oh ya. Itulah perpustakaan. Bangunan kecil yang dirasmikan oleh K. Johari, Menteri Pelajaran dululah. K. Johari? Ya. Alamak, K. Johari. Tapi kami macam batch saya K. Johari ni kami betul-betul lah. Tak sedap badan buatnya. Ya. Tak apa. Maksud saya bangunan tu dirasmikan oleh Encik K. Johari, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 56. Itulah. Bangunan perpustakaan. Tapi sebelum tu bangunan perpustakaan di bangunan Suluh Budiman. Tak sempatlah dengan cikgu. Di bilik mana tu? Di bangunan utama. Tak sempat. Tahun berapa? Sebelum tu. Sebelum tu. Cikgu masih ingat guru-guru yang mengajar cikgu masa di MPSI? Ada beberapa orang lah. Macam muzik Cikgu Abu Hassan, orang Kedah. Cikgu Hassan, Cikgu Ramli, Juginda Singh, bahasa Inggeris. Kemudian sastra, Cikgu Hamid. Cikgu Hamid ni sejarah dia, dunia ada simpan sejarah dia lah. Dia masa itu je student di Hiroshima je kena bom atom bom. Dia hidup. Saya tahu dia cerita dengan kami lah. Cikgu Razak. Hamid Razak. Cikgu Razak Hamid. Razak Hamid ke Hamid Razak? Razak Hamid. Itu dah lama bercelaru otak dah kan. Tapi saya cerita dia di Hiroshima tu memang dia dengar, dia cerita pada kami lah.
Ya. Raja tahu cerita pasal dia tu. Ya. Dia Ya. macam mana dia hidup. Ah. Sebab ada stone slab kan. Ya, kita ada panggil dia dulu bagi ceramah. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Dia sangat baiklah. Ya. Baik. Dia ayah kepada Tan Sri Zulkifli Razak. Oh, Tan Sri Zulkifli. Anaknya. Oh. Kalau Cikgu Abu Hassan tadi, anak dia Adnan Abu Hassan, pencipta lagu. Betul. Ya. Adnan Abu Hassan dah meninggal. Tinggal Azman. Oh, dah meninggal. Oh. Guru yang paling cikgu kenang masa dahulu? Yang paling suka lah. Yang paling suka saya ingat Mustafa Kamal very strict. Dia halau saya pada kelas. Mustafa Kamal. Saya suka Cikgu Wahilong. 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 Cikgu Wahilong. And then Ustaz Hasan. Ustaz Hasan. Yang lain itu biasa-biasa je lah. Jadi dia mengadasi bahasa Inggeris. Pangka Jackson pun bahasa Inggeris. Tapi dia ajar budak-budak ni lah. Ni student-student yang medium Melayu ni lah. Kawan-kawan yang masuk sekolah. Dia Jackson. Tapi pengetua Zain Rashid lah. Sampai saya keluar Zain Rashid. Dia tak tahu saya suka dia ke atau saya ni favourite dia. Bila ada pentas apa-apa, di pentas, ini bangun utama kan di pentas. Situlah kami tunjukkan bakat semua. Dekat Dewan Besar tu. Dewan Besar tu. Jadi saya tubuhkan 3 main gitar tau. The Triple Chris. Drama saya buat. Drama dengan kawan-kawan saya, Haji Sabas. Haji Sabas pun dah dia berhenti terus jadi penerbit RTM, Haji Sabas. Sekarang ni sekarang ni boleh contact dia lah pakai SMS saja. Kalau nak call tak boleh, dia tak tengok, dua-dua dah tak tengok. Dia tu menulis skrip. Terus jadi penerbit RTM. Jadi saya dengan dia selalu buat pementasan itu. Jadi cikgu perempuan tak ada. Jadi budak-budak yang comel-comel lah jadi perempuan. Contohnya Osman Rasul. Penyajak Osman Rasul. Rasul. Itu yang jadi heroin dalam masa cerita tu. Orang kampung datang tengok ni. Malam-malam penuh. Dia punya gelak lah tengok cikgu jadi bondan. Pementasan drama tu ya? Ya. Drama. Banyaklah tiap-tiap penggal tiap-tiap apa sebelum nak balik cuti tu dah buat drama malam tu. Oh. Jadi cerita tu ada sama skrip tu kita buat seorang-seorang ataupun kita combine. Sekarang baru RTM semua TV punya stesen buat dia ada panel nak sambungkan buat sinetron tu. Kami awal-awal dah buat group, buat skrip. Contribute. Episod macam mana. Kami awal-awal dah buat macam tu. Cikgu pegang watak apa dalam drama tu? Pegang watak apa? Watak cikgu sebagai apa dekat dalam drama tu? Watak jahat ada. Watak kaki pemabuk. Watak pemabuk. Watak Samseng pun ada. Tapi tak pernah lah watak cumbu-cumbu dengan tak ada lah. Saya pun tak suka. Watak ganas lah. Okey, pengalaman yang tidak dapat dilupakan semasa menuntut. Masa menuntut tu? Saya ingat banyak sangat lah tak boleh nak ingat ni. Tak ingat ya. Apa yang uniknya ataupun
Yang uniknya dekat SITC tu. Yang uniknya? Dekat Oh. MPSI. Unik tak ada apalah. Saya buat lompat bergalah. Kemudian landing tu tak ada, mana ada sponge, ada apa, pasir je. Dia jatuh tu, lutut saya terseliuh. Dua minggu dia masuk hospital. Asrama ada hospital sendiri tau. Ada hospital sendiri. Jadi tukang masak hantar makanan daripada cook semua hantar lah makanan. Itu yang saya tak boleh lupa lah. Masa tu pengetua datang, pensyarah-pensyarah datang melawat. Student apa lagi? Student datang bawa gitar, bising-bising tu. Sebenarnya. Tapi itu lah saya tak boleh lupa lah masa tu. Saya tengokkan macam mana kawan datang kan. Semua kamu semua student. Tapi kita tahu hati masing-masing. Cikgu masuk pasukan beruniform tak? Saya scout. Masuk scout. Kami scout, yang kawan saya scout tu namanya Jalil Bulat, orang Negeri Sembilan, dah meninggal lah. Baru meninggal tahun lepas. Kami mengajar di MS apa ni, sekolah metodis depan college tu. Kami ada 2 troop scout. Lain-lain tu saya tak masuk lah. Scout saya ada masuk. Pasal masa sekolah saya scout laut. Sea Scout dekat high school Kelang tu. Sea Scout. Dia masa game-game itu je lah. Selepas habis belajar, ada buat majlis convocation tak? Ataupun mungkin majlis khatam pengajian dekat MPSI? Saya ingat saya tak ada lah. Atau ada saya tak datang apa pasal posting dah jauh-jauh. Saya ingat tak ada lah. Posting dah lepas tu balik-balik begitu je. Tak ada serah-serah sijil ke apa tu. Ingat saya lah. Kira dah lulus saja. Selepas MPSI, cikgu mengajar di mana? Masya Allah. Sekarang ni namanya Tiram Jaya. Dulu namanya Tiram Buruk Tanjung Karang. Daripada Pekan Tanjung Karang masuk ke kawasan sawah 6 batu. Dulu bukan kilo, 6 batu masuk. Tak ada bas, tak ada van. Jadi wak Jawa bawa saya atas basikal carry besar, peluk beg, naik basikal. Turun hujan, jalan Tanah Merah. Sudahlah melekat pada tayar. Turun pula. Wak Jawa tu ambil tu, basikal dia celup naik tu punya tayar dan air sawah tu, kemudian naik balik. Nak buangkan lumpur. Masya Allah, itu first day masuk tempat tu. 6 batu dalam. Tak ada elektrik, air ada. Bangunan quarters tu ada tangki sekolah, memang dah dilibatkan. Tiap-tiap quarters tu ada tangki air. Jadi itulah 6 batu masuk ke dalam. Masuk sebelum quarters tu ada kiri kanan bangunan sekolah. Papan. Itulah mula-mula saya. Lepas situ petang tu, Kemala pula sampai. Berpuluk-puluk lah. Alamak, kau ni memang kau kat sini man. Kau tak tahu, tak bagi aku tahu. Dulu mana ada WhatsApp, ada apa semua. Dia jumpa situ. Dia nasib baik daripada Tanjung Karang tu je masuk ke dalam dapat naik motor. Ada wak Jawa tu tumpang kan. Saya naik basikal. Itulah saya mula-mula bertapak di situ lah. Berapa tahun? Ya. Berapa tahun? Saya di situ 2 tahun. Kemudian ditukar kepada sekolah Tanjung Karang sendiri. Sekolah Tanjung Karang. Tadi sekolah Tanjung Karang Tiram Buruk. Sekarang Seri Tiram. Lepas ada di sekolah Tanjung Karang tu, sekolah menengah Datuk Harun
tak ada guru bahasa Inggeris. Tapi saya dapat surat, saya diminta melapor diri di sekolah menengah Datuk Harun. Masa itu tak ramai lah, dalam 1,000 lebih je budak. Situ besar-besar lah. Dan lantas sana mengajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tingkatan 4, 5. Wah, problem betul. Masa itu bahasa Inggeris bahasa ketiga. Di rumah bahasa Jawa, di sekolah bahasa Melayu, kena bahasa Inggeris. No problem. Saya buat juga. So bila datang tu, keputusan SPM bahasa Inggeris masa itu kata dah 17% bahasa Inggeris. Setahun saya situ SPM, saya dapat naikkan sampai 48% bahasa Inggeris. Form 4, Form 5 tahu. Caranya senang, saya buat peningkatan bukan macam-macam sekolah rendah. So buat setengah muka karangan bahasa Inggeris. Kau pakai apa? Pakai dictionary ke apa ke? Aku nak setengah muka bahasa Inggeris. Bagi dekat bawah papan hitam. My cat lah, my father lah, my sister lah. Macam tu lah. Datang. Esok pagi esok. Good morning sir. Okay. Show me your composition. Stand up to my table. Saya kata, hantar. Tak sampai setengah yang hantar. Ini form 4 ni. Yang tak hantar tu, on the chair. Beri atas mana? Atas bangku. Kipas 2-3 jengkal daripada dulu punya sekolah lah. So pendekatan yang betul-betul berkesan adalah saya ambil salah satu ini sekarangan budak-budak ni. Saya panggil dia Sunarjo. Come forward. You write this on the board. Apa cikgu cakap ni katanya. You write. Saya tunjuk lah. Dia ambil kapur tulis. Okay. Semua orang baca. Ada yang tak boleh baca je. Hentam je bunyi pelat-pelat tak apalah. Kita pun tak ada, kita saja galakkan baca. Jadi, there and then, masa itu juga sebetulkan tiap-tiap ayat tu. Pasal kesilapan murid tadi ni, melimpahi semua dalam kelas tu. Dia punya common error tu. Itu yang saya buat setahun tau, sampai SPM. Ramai yang lulus. Cukup makan api lah kan. Cukup makan, insyaAllah. Habis datanglah dia punya apa ni, pegawai-pegawai Melayu daripada pejabat yang datang jumpa guru besar. Dia kata, siapa guru bahasa Inggeris kami nak jumpa? Saya masuklah. Saya kata, apa hal ni nak tarik aku apa ke, nak naikkan gaji ke apa sajalah kan. Saya memang suka free talk kan, fikiran sendiri. Tapi tidaklah bersangka buruk. Dia datang, cikgu datang mengajar bahasa Inggeris. Berapa? Dah setahun setengah dah, saya kata. Okey lah, baguslah, tahniah lah katanya. Percentage kelulusan bahasa Inggeris naik dia kata. Itu ajalah. Tak apa je bual dengan cikgu besar, tak apalah. Cikgu besar sebelum keluar tu cikgu besar tak. Cikgu tolong orderkan 2 teh tarik dengan nasi lemak. Makanan pejabat. Kita buat je lah orang suruh kan. Kemudian saya guru sukan. Guru sukan sekolah tu. Saya memperkenalkan Fosbury Flop, tahu? Lompat pagar yang melentang tu apa. Lompat pagar melentang tu. Saya ajar teknik tu. Saya ajar teknik tu. Kemudian long distance, javelin apa itu. Saya semasa masa di sekolah dulu, saya masuk MAAU punya training center. Jadi saya boleh jadi coach. Javelin,
short sprint, relay tu pasal battle tu lah. Jadi saya aktif macam tu lah. Saya masuk benda-benda yang macam ni. Jadi rupanya bila dah kerja tu ada guna. Itu jadi guru sukan. Sukan apa lagi. Pasal bola 2 tahun anulah 2 tahun 3 tahun dapat Johan daerah. Dah begitu guru besar pula mesyuarat MSSM, Majlis Sukan Negeri kan. Majlis Sukan MSSM Malaysia kan. Cawangan Kuala Selangor. Kuala Selangor sampai ke Sabak Bernam. Kalau tahulah Sabak Bernam. Saya jadi setiausaha MSSM daripada Kuala Selangor sampai ke Sabak Bernam. Sekolah saya di Tanjung Karang. So Kuala Selangor di belakang di bawah, kena nak pergi ke Sabak Bernam mesti lalu ke Tanjung Karang. Kami di tengah-tengah lah. Jadi macam raja dengar cerita ni macam marba lah, pasal saya tak ada yang ingat, ada yang tak ingat. Itu je lah. Apa cikgu? Selepas di Tanjung Karang, cikgu ke sekolah mana pula? Lepas Tanjung Karang, saya terus ke kementerian lah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Radio pendidikan. Radio and TV pendidikan. Sebabnya masa kita buatkan hari sejarah sekolah Datuk Arun mempersembahkan Sultan Samad di Bukit Melawati, Kuala Selangor. Saya buat full force tau. Budak perempuan, budak lelaki pakai Portugis. Guna topi bomber dengan boot semua. Berasuk dengan orang Melayu. Dengan selepang semua budak form 5 tau. Form 5 semua tu. Jadi saya buat macam mana orang Melayu menyerang bukit tu. Menyerang. Jadi jangan tu tak ada filem, tak ada apa. Jangan tengok begitu je lah. Kemudian saya buat satu babak di mana Sultan Samad naik dipikul kan. Naik ke bukit tu. Halnya lepas tu banyak je orang kawan-kawan jauh kata, cikgu sini keras ni cikgu, kau kena betul-betul dia kata. Tolonglah awak, saya tak tahu ni. Kau tolonglah. Nanti jampi-jampi lah apa semua. Saya buat nobat, saya pergi RTM ambil lagu nobat. Tahu tu Kuala Selangor bunyi lagu nobat tu, dong pakai besar suara. Saya buat tu. Masa itu ada pengarah pelajaran Selangor ada. Saya pun tak pedulilah, asalkan saya buat sudah, saya bukan nak pergi. Bukan. Tu dapat surat, guru besar tu dapat surat, minta saya pergi ke bangunan Sulaiman, Kuala Lumpur. Situlah tempat radio pendidikan. Di bangunan Sulaiman tu kongsi dengan SPRM, pencegahan rasuah. Kami sebelah. Yang bangunan kayu tu kami punya studio. Itulah daripada sekolah Datuk Arun tu saya pergi ke radio pendidikan dan TV Malaysia. Di situ saya melibatkan penerbitan muzik, bahasa Melayu dan juga TV. Sejak situlah cikgu mula berjinak-jinak dalam perfilman dan lakonan. Saya ingat lakonan ni, lakonan memang daripada sekolah lah, daripada memang berlakon. Masa dalam sekolah pun jadi persatuan Persatuan Melayu Selangor juga. Situ dah buat drama dah dengan kawan-kawan. Jadi satu hari masa di sekolah Datuk Arun lagi, ada bakat TV tahun 72. Si Jamali dapat menang. Jadi saya selalu melawak dengan cikgu-cikgu ni dalam common room.
Yang ada bangun lagi ke bilik air tak tahan nak buang air. Bila saya buat lawak tu, guru sama guru lah, murid-murid tak tahu. Jadi dia orang cabar saya. Dia kata, kau tak usuk bakat tak? Kau sibuk dan ni, rio rendah dalam bilik guru ni, kau pergilah tu. Itu saya cari kawan partner Cikgu Ishak Jonet. Cikgu Ishak Jonet dia ni apa ni? Orang besar scout lah. Scout Malaysia dia besar lah. Apa dia pakai pun tak tahu lah saya. Ishak Jonet. Itulah partner saya melawak. Itu masuk TV tahun 73. Tahun 73 tu masuk menanglah bahagian lawak dan jenaka ni. Dia bakat masa itu dia campur semua. Kau main apa? Flute ke, main gitar ke, menyanyi ke, apa ke. Bakat. Nama lagi bakat kan. Dia gangkung semua lawan. Saya ambil bahagian lawak dengan Ishak Jonet. Itu dapat hadiah tu. Semenjak itu, jadi bila ada drama, ada apa semua penunjukan tu, semua tu apa ni, semua panggil saya lah. Yang itu duduk Danau Karang ni. Ulang lah. Last kalian saya disuruh tulis skrip rancangan kanak-kanak. Saya balik ke Tanjung Karang, saya tulis. Apa nak bagi rancangan kanak. Itu yang saya tulis tu, Cumi dan Ciki tu. Tu my idea, my baby idea tu. Cumi dan Ciki. Cumi dan Ciki wataknya monyet. Ciki tu watak Ciki tu bahasa Inggeris Ciki dah. Miang lah. Gatal Ciki maknanya kan. Jadi saya bagi watak pada monyet. Cumi tu Rama-Rama. Rama-Rama itu dilakonkan oleh Rosita Gomez. Itulah mula Cumi dan Ciki selama 6 tahun on air. Daripada black and white TV sampai jadi colour. Itulah mula saya terlibat dengan drama, penulis skrip dan apa. Drama banyak saya masuk drama. Apa ada nama, banyak masa tu black and white lah. Jadi tak ada orang simpan benda tu. Tapi yang Cumi Ciki dalam 6 tahun saya buat skrip dia. Sampai saya pergi Australia, saya buatkan advance setahun punya 52 skrip saya standby hantar pada RTM, pada penerbit tu. Jadi Cumi Ciki on, go on. Terus tu. Balik saya sambung balik. And then selepas tu saya terlibat dengan penulisan skrip Hang Setia. Hang Setia ni pelakon-pelakon pelawak-pelawak ni semua pakai baju Melayu lah. Pakai raja-raja, panglima-panglima, Hang Setia. Jadi yang menulis skrip tu mungkin dia tak ada idea ke apa, dia kata penerbit, you boleh tak tulis? Boleh, insyaAllah. You bagi I satu dulu skrip. Besok saya pergi ATM, saya hantar skrip. Kau dah siap skrip? Okay, dia baca. Okay, you buat. You hantar ni skrip ni. Tiap-tiap minggu. Ataupun you buat. Saya buat 3-4 skrip setiap minggu. Tu saya buat skrip. Tu Hang Setia. Hang Setia tu menyanyikan lama-lama, pelakon-pelakon lama lah. Si apa ni, okey, dia ni Hang Setia ni adalah satire. Idea dia Mahathir. Dia nakkan ada political satire. Drama political satire, sindiran politik. Amit Gurga, Hang Setia. Amit Gurga, Hang Setia tu adalah Ghaffar Baba. Hang utama tu Ar-Jaafar. Amit Gurga hidup lagi. Ar-Jaafar dah tak ada. Ar-Jaafar. Hang utama ni watak Mahathir. Hang Senja watak Anwar Ibrahim. Saya bawa watak Ibrahim. Kemudian Azizah yang Rahman Hassan punya wife tu, dia tu watak Aziz, Rafidah Aziz. Si Param India pendek tu dia watak Sami Velu.
Itu hangster. Itu political satire. Saya buat skrip dia 4 tahun. 1 tahun 52 skrip. Tiap-tiap minggu tau. Cuti ke tak apa ke, shooting going on. Dengarnya si Mahdi ni bila balik pada mana-mana pada dia akan balik, dia buka. Tengok tadi. Dia tengok hangster ni. Lepas tu barulah dia sayang tahajud baru tidur. Mahdi dia memang tak pernah putus tahajud. Tapi dia tengok. Bila dia sempat dia tengok rancangan hangster dia. Daripada itu juga bila ada menyambut hari raya ke apa ke, mengumpulkan kanak-kanak dalam 500-600, Mahdi akan suruh panggil saya jadi juru acara kanak-kanak tu. Jadi kita terlampau banyak. Jadi saya cerita ni macam-macam pun mana teringat je kan. Tak adalah sesuatu pasal kita pun macam ad hoc aja ni. Kan? Tiba-tiba macam ni. Tu pandai-pandai lah susun edit ke apa macam mana ke. Selain daripada pengacara, penulis skrip, apa lagi yang Datuk tunjukkan bakat? Macam mana? Selain pada penulis skrip? Pengacara, kanak-kanak. Pengacara kanak, ikut pengacara kanak-kanak macam hari raya dekat TV. Saya tiap-tiap tahun saya jadi juru acara. Cuma ciki berhari raya. Shooting outside ke, shooting dekat Seremban lah, shooting kat Melaka lah, shooting kat anu lah. Van TV sampai 3 sekali. Masa itu mana ada pikul-pikul ni. 3 van TV ni. Jadi selain pada itu saya juga masuk politik pun saya masuk juga masa itu. Sebagai? Ya. Pernah pegang jawatan? Saya pegang jawatan mula-mula ahli biasa. Kena naik ketua pemuda. Ni cawangan lah. Kena naik ketua pemuda, naik ketua bahagian. Naik ketua bahagian. Naik ketua bahagian ada masa mesyuarat tu kena cantas. Saya kata saya tak ada apa dalam politik. Masih tak ada apa kan. Saya orang kerajaan. Saya kaki tangan kerajaan. Saya hanya nak je. Tetapi punya orang yang bawah-bawah ni, dia sudah pandang lain dah. Dulu punya mentaliti lah. Dia cantas. Dia mula macam ni. Satu masa masyarakat agung tu, satu orang sudah cadangkan. Saya cadangkan Wazata Zain jadi pengurusi. Pengurusi yang ketua bahagian. Saya tak pernah buat. Bangun lagi sekarang saya sokong. Saya pun bangun. Apa hal ni? Saya tak pernah sokong diri saya sebenarnya ni. Engkau buat dah semua. Saya turun lift balik. Itulah saya berhenti politik. Bahagian mana tu cikgu? Bahagian mana? Bahagian Sungai Besi, Kuala Lumpur. Okay. Cikgu pernah dapat anugerah? Ya. Anugerah yang diterima? Itu yang 5 tahun dulu lah. Sultan Pahang. 5 tahun dulu. Tapi saya tak ada war-war kan. Saya biasa je. Saya tak nak tu kan. Ingat apa tu? Sultan Ahmad Pahang. Darjah kedua. Yang bawa gelaran Datuk lah. Ya. Tapi memang saya jarang sangat guna. Cikgu Sara dari mana tu? Bersara dari kerajaan setelah berkhidmat di RTM lah. No, saya bersara, saya jadi pemaju perumahan. Tahun 92 saya jadi pemaju perumahan kawasan Taman Cempaka, Kampung Pandan. Kampung Pandan dalam Kuala Lumpur. Ini selepas Kampung Pandan sebelah tu ada tanah. Kami ada 90 ekar tanah. Kami buat perumahan. 3 pasar. 1 pasar
Macam tu lah. 3 pasar kita buat. Rumah murah dan rumah link. Dari itu masa itu saya berhenti jadi karyawan kerajaan. Ini selepas bersara dari RTM lah. Saya macam ni ya, masa saya di RTM dengan education, masa itu Sharif Ahmad, Menteri RTM, penerangan kemudian diambil alih oleh Sharif Ahmad, ambil oleh Muhammad Rahmat. Saya dah 2 gaji lah. Oh. Apa ni, pendidikan pun dapat, RTM pun dapat. Masa dulu ini menteri ni senang lah. Dia kau ni. Saya kata tak payahlah payslip ni semua. Saya kata kira allowance dia dah lah. Saya kata ni besok saya nak pencen tu bahaya esok ni. Kalau tukar menteri-menteri besok, saya susah. Saya cakap dengan dia orang itu. Itu ada pandang saya kan. Dua gaji dapat. Sampai pergi Mekah lah. Bawa isteri saya semua pergi Mekah. Tahun 90. Tahun 90 saya pergi ke Mekah. Masa itu peristiwa Muasim. Peristiwa Muasim ni, what happened, yang ada ramai-ramai haji-haji ni yang ada ikut dia punya mualif dia, punya ketua-ketua dia, kita pergi pagi-pagi je. Dia tak ikut jadual tabung haji. Dia pergi. Bila balik Arab sudah, rombongan Arab dengan spanduk apa masuk. Terowong 20 kaki lebar. Itulah satu. Masuk dalam setengah batu. Yang masuk ni tak tahu yang depan tu apa jadi. Dia masuk. Itu yang mati dah tu. Mati bukan mati luka apa, sesak nafas. Pijak atas mayat macam tu. Itu masa tu saya ada sana. Tapi saya tak tengok dah. Saya tengok bulldozer angkat mayat. Bulldozer besar tu angkat sekali mayat. Bawa keluar. Tak terangkat dengan tangan. Terowong kecil. Sekarang ni dia panggil, kalau dia buat terowong 1, sekarang ni engineer dia buat. Ada 30 terowong kat Mekah sekarang ni. Itu dia. Berapa orang terbunuh? Macam mana? Berapa orang yang mati masa peristiwa Muasim? Masa Muasim tu. Saya ada 5,000 lah. Dari Malaysia? Dari Malaysia ada 500 juga. Dia rempuhan kerana kepadatan tu dalam terowong lah ya. Nak balik nak pergi. Orang Malaysia dah habis melontar, dia nak balik. Arab ni pagi hari dia rombongan. Dia bertembung tengah-tengah. Yang sana setengah batu ni tak tahu dia masuk juga. Yang sini pun tak tahu apa. Menjerit melulung ke. Tak tahu. Jadi lama-lama pijak atas orang. Syukurlah saya tak ada terlibat dengan tu. Pasal saya punya ketua tu, dia ada sistem lah. Naik bas hantar balik, pergi balik dekat tempat melontar. Dengan isteri saya lah. Itu masa di Mekah lah. Tahun 90. Okay, berbalik ke pekerjaan cikgu. Cikgu pencen pada tahun bila? Saya tak ada buat pencen, saya resign. Bila tu? Dan tahun awal 90 lah. Resign sebagai? Ya. Pegawai di RTM tadi? Bukan RTM. Radio Pendidikan dan TV. Radio Pendidikan. Sekarang dah panggil didik je kan? Ya, didik. Apa pandangan cikgu ni, mungkin soalan yang terakhir lah. Apa pandangan cikgu tentang sistem pendidikan sekarang ini? Saya tak tahu, saya mungkin saya sini orang saya nasionalis kan. Saya sebenarnya kita Raman Report. Kalau radio tahulah, pernah baca Raman Report
Razak report. Tapi yang Sarawak tu Rahman report tu. Rahman Talib report. Bukan Rahman apa? Datuk apa tu? Datuk Petinggi Sarawak tu. Rahman Talib lah. Rahman Yaakob. Kemudian selepas itu. Rahman Yaakob. Dia sudah buat sistem tau. Macam mana memperkasakan bahasa Melayu dan silibus untuk Melayu. Tapi Khairi Jahari turunkan dia jadi ke Sarawak. Tapi kalau ada masa raja macam lah, Rahman report, Talib report ni semua. Amin Baki report. Saya baca tu walaupun saya guru rendah, tapi saya benda tu dalam bahasa Inggeris. Jadi pada bahasa Inggeris saya tak ada masalah, saya boleh baca. Tapi yang buat turning point ni, yang sampai tak boleh jawi, tak boleh ni masa Khairi Jahari. Ya. Oh, Khairi Jahari. Khairi Jahari, orang rumah dia orang lah. Kita tak tahu Islam ke tidak. Cina. Jadi dengannya dia ni akan ikut apa kata wife dia ni. Dia berhentikan jawi, lesan jawi. Itu menyebabkan orang sekarang ni dia lemah dari segi jawi tu. Saya harap cikgu-cikgu atau pendidik-pendidik sekarang ni tolonglah masukkan semangat pada anak-anak Melayu ni. Sama ada di sekolah rendah ke sekolah menengah ke. Tolonglah. Sekarang ni diorang tak peduli. Baca WhatsApp pun baca begitu je. Dia cari kartun lah, cari geng lah apa. Berapa banyak saya hantar WhatsApp ni yang pro. Ketuanan Melayu pro, pendidikan pro tak berapa banyak yang baca. Buat dek je. Saya ada. Saya sedih lah. Langsung tak ada ambil peduli lah. Dia tak kisah tau. Budak-budak sekarang ni tak kisah. Jadi kalau boleh lah cikgu-cikgu, saya mula pada guru lah. Kami dulu guru, keluar pada MPSI, semangat berkobar ni. Hormat Merdeka ni. Berkobar-kobar. Kita titik beratkan bangsa asing ni. Memang daripada dulu lagi, DAP ni. Daripada dulu lagi sini ni. Dulu MCA. Dulu. Memang tak menyenangkan hati orang Melayu lah. Ada je provokasi. Sampai sekarang ni. Saya haraplah untuk pendidik Melayu tolonglah bagi kesedaran lah pada anak murid-murid. Tak kira lah murid sekolah rendah ke bagi. Raja tahu tak? Sekolah Cina daripada dulu lagi dia mengajak murid-murid dia 1 dan 2 membenci Melayu tau. Bukti dia. Satu hari dia pergi dekat Danau Paip ada tepi jalan. Tempat basuh kaki ke lumpur. Jadi dia 3-4 anak Cina. Dia satu tau. Dia pergi datang sini minum air. Dia nampak kami orang Melayu. Dia mati tau. Kita nak cuma. Kata macam mana ni. The next day tu saya jumpa satu cikgu Cina yang datang mesyuarat sukan dekat sekolah. Saya tanya. Cikgu Wang. Saya mau tanya lah. You tell me sincerely, saya kata. What happened? Ada satu kejadian. Budak-budak Cina darjah 1 tau. Tapi dia jumpa orang Melayu dewasa. Dia maki tau. Dia maki tunjuk sign tangan yang tak elok lah apa ni. Kenapa macam tu? Ini susah nak cakap lah cikgu. Dia kata cikgu Wang ni cakap dia. Saya cakap lah. Ni cikgu sekolah rendah dia sudah masukkan kasih benci Melayu. Ini tahun berapa ni? Raja saya jujur ni. It happened. Tahun 70-an. Memang sekolah-sekolah Cina, sekolah rendah dia mengapi-ngapikan daripada budak dia 1 lagi. Malaki lah apalah kau jangan ni negeri kita ni, negara kita punya ini pendatang daripada dulu lagi, bukan sekarang ni. Sekarang ni dia dah timbul lah komunis ni. Dia tahu apa yang dia buat, kita marah. Dia buat juga. Dia takkan putus tau. Selagi ada kerajaan kita bertolak ansur, saya tak tengok future lah, Malay future lah. Dia terus desak. Sedangkan ada perlembagaan negara, ada benda kita boleh bertindak macam bahasa, macam tulisan Jawi tu. Masih lagi tolak ansur.
2 muka surat, 3 muka surat boleh satu Malaysia. Cina tunduk perasaan termasuk keling-keling. Itu hati saya sampai sekarang ni saya memang tak puas hatilah dengan ini. Kerana pasal ialah kita ahli politik nakkan persamaan lah, nak bersama, nak keluarga lah. Jadi dia tolak ansur lah. Kita boleh tolak ansur, but not the expense of perlembagaan. Kita boleh tolak ansur. Tapi janganlah perlembagaan kita tu digadaikan. Dia orang tak ada terima kasih, dia orang terus mendesak. Cikgu-cikgu tengoklah. Dia tak tahulah pasal kami dulu walaupun di SITC tu, di MPSI tu belajar, tapi kami cerita pasal politik juga. Gafar Baba kan orang kita. Semangat Melayu tu lain di SSC. Bandingkan dengan guru-guru latihan DTC, Day Training Center. Oi, Masya Allah. Maaflah saya punya cerita ni Caca Marba. Tak apa cikgu. Apa pandangan cikgu ni penutup lah sebagai kesimpulan. Sekarang Macam mana? Sekarang SITC, MPSI, IPSI ni sudah menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Apa pandangan? Alhamdulillah bagus. Apa pandangan cikgu tentang UPSI sekarang? Pandangan world view cikgu. Okay. One of the biggest teachers college and teachers institution in the world tau. UPSI. Ya. Dulu. Tapi dia punya hasil tu, insan-insan yang dia keluar pada tu, apa kualiti dia? Satu je saya kata. Kebanyakan 100%, 90% lah Melayu kan. Ada tak dia mengutamakan hak asasi Melayu? Ada tak semangat Melayu dalam diorang ni? Ini saya tak dapat nak tengok lah. Tapi setakat ini saya tengok tak ada. Yang dah keluar dan cuba dia punya study dia, further study tu tawaf dia nak better position lah dan politik lah pun lah. Tapi dari segi pendidikan so and so lah, macam itu aje lah. Benda guru pegawai pendidikan. Tapi dalam jiwa dia orang tu, ada tak jiwa kemelayuan dia orang? Ada tak dia berusaha dan dia sedar apa yang berlaku sekarang ni? Itu aja saya minta. Sebab kami dulu masa mengajar sekolah rendah ke sekolah menengah ke, budak form 4, form 5 tu kan bakar ni. Kau tengok keling kau semua sekolah kedai siapa? Kedai Cina je. Kau tengok mana kau nak hidup, mana hidup. Cikgu bukan suruh kau melawat, suruh pergi bakar kedai Cina. Tapi cuba baikilah. Persatuan ada, suruh cakap dengan mak bapak, bawa persatuan, simpan duit, buat modal apa semua. Tak boleh terus macam ni. Kau terus belajar, pergi sampai mana pun. Di antaranya, kalau jumpa dia jangan tanya. Noh Omar tau. Tan Sri Noh Omar. I was teaching him Form 4 and Form 5 bahasa Inggeris tau. Tapi saya ingat dia tak payah tanya dia lah kalau jumpa. Betul ke Tan Sri ni Wazda Tarzin tu cikgu bahasa Inggeris? Saya ingat tak payah. Pasal maybe he's not that kind. Adalah murid-murid jumpa, satu Malaysia jumpa, yang jumpa cikgu-cikgu. Ada doktor dekat Bukit Aman tu. Saya pergi sana ada hantar lah pasal persatuan apa nak buat laporan tu kan. Dia kerja keluar. Cikgu dia ada. 3-4 orang dekat Bukit Aman tu. Bekas murid saya. 10 tahun dulu, ketua hakim Perlis. Murid saya, murid bahasa Inggeris saya juga. Dapat lawyer. Ramai lawyer bekas murid saya. Mungkin sebab saya bahasa Inggeris tu kan. Banyak. Pergi dekat post office pun, saya bayar ambil pasal keluar pegawai dengan necktie yang apa. Cikgu asal tak ada. Pegawai pos. Siapa?
Saya murid cikgu. Murid cikgu ajar saya bahasa Inggeris. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ada beribu-ribu tu adalah 2-3 orang yang kenalkan kita. Ya, yang Alhamdulillah. jumpa. Kita pun Yang tak kebetulan minta. jumpa. Ya? Yang kebetulan jumpa kan. Kebetulan jumpa. Yalah, kalau murid tu mesti mengenali cikgunya, tapi cikgu sukar mengenali murid yang ramai tu. Yalah. Okay, kita pun sudah habis masa selama lebih kurang 1 jam dalam perkongsian maklumat yang cikgu berikan. Apa yang ada lah ya. Apa yang ada, dan kami dari Perpustakaan Tuanku Bainun Universiti Pendidikan Sultan Idris nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah di atas perkongsian yang cikgu berikan tu cukup bermakna dan boleh menjadikan bahan sebagai untuk generasi yang akan datang. Jadi kami nak jumpa pun sukar pada masa sekarang. Jadi kita adakan rakaman seperti inilah. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Lebih kurang 1 jam kita ke udara. Jadi kami doakan semoga cikgu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki, dilanjutkan usia dan diucapkan berbanyak-banyak terima kasih cikgu. Saya terima kasih Raja. Saya terima kasih Najah. Najah yang kontak saya susah payah dia. Panggil menantu saya di Kuala Terengganu sana. Boleh. Akan IC apa Najah ya. Terima kasih Najah. Kita ni buka Najah. Aniza ni, Azura ni perpustakaan ke? Perpustakaan, dari Perpustakaan Tuanku Bainun semua. Puan Najah sebagai